Apa khabar semua? Elon Musk pernah cakap masa tu tahun 2015, dia kata tahun depan akan dapat autonomous car. Bila sampai 2016, dia cakap mungkin lagi setahun dua kot dapat. Last sampai sekarang pun tak dapat. Sampai orang dah tak percaya pun lagi. Anda tahu tak yang full self-driving yang dalam Tesla tu pun masih belum dikategorikan sebagai driverless car sebab masih kena ada orang jaga. Tapi selepas diorang dah invest berbilion-bilion dolar buat benda ni, takkan tak jadi lagi kan? Adakah benda ni sudah gagal? Okey, jom kita tengok. Yang pertama sekali, apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan driverless car ataupun kereta tanpa pemandu ni? Untuk mudah faham, driverless car ni adalah kenderaan yang boleh bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa perlu manusia pegang steering langsung. Sekali dengar pun kita boleh agak dah maksud dia macam ni. Tapi dalam industri otomotif ni, benda macam ni pun diorang argue. Jadi sekarang ni ada satu sistem klasifikasi yang dibangunkan oleh Society of Automotive Engineers atau SAE yang membahagikan tahap autonomous ni kepada 6 peringkat. Dari level 0 sampai level 5. Level 0 bermaksud tak ada automation langsung, macam kereta kelisa saya. Level 1 dan level 2 adalah sistem bantuan pemandu yang sikit-sikit, macam adaptive cruise control, lane keep assist yang kita dah biasa tengok dalam kereta moden sekarang. Jadi macam masih biasa-biasa lagi lah. Tapi level 3 pula dah semakin serius. Dekat level ni, kereta tu dah boleh memandu sendiri dalam keadaan tertentu, tetapi pemandu masih kena standby untuk take over kontrol kereta ni. Ini macam level yang Tesla claim full self-driving tu. Itu sebenarnya baru level 3. Level 4 pula bermaksud kereta ni boleh memandu sendiri tanpa driver ada pun dekat driver seat tu. Tapi dalam kawasan geofencing yang dah ditetapkan. Contohnya kalau set dia boleh jalan dekat mentakap saja, kereta tu mesti stay dalam mentakap sahaja. Tak boleh keluar pergi temeloh makan ikan patin ke, tak boleh. Kiranya level 4 ni pun dah terror lah sebenarnya. Cuma ada satu lagi level iaitu level 5 yang mana dekat level ni kereta tu boleh pergi mana-mana sahaja dalam apa jua keadaan tanpa campur tangan manusia langsung. Best kan? Cuma sampai hari ni level 5 ni masih belum wujud lagi dalam mana-mana kereta yang kita boleh guna. Kalau ikutkan dekat level 5 ni, kalau bas tu kan nak balik kampung dah tak payah ada driver. Kalau anda ada kereta nak jemput mak ayah dekat kampung, anda hantar kereta je, minta dia orang naik. Lepas tu kereta tu akan pergi dan bawa dia orang balik ke rumah anda. Tapi persoalannya sekarang, berani tak kita nak buat benda ni? Kalau ada apa-apa jadi, siapa yang salah? Jadi kenapa susah sangat nak buat driverless car ni? First sekali, kereta autonomous ni bergantung kepada pelbagai sensor dan teknologi untuk dia detect kawasan sekeliling dia. Kalau manusia, kita guna mata lah. Kalau kereta, dia akan guna kamera dan juga LiDAR. LiDAR ni yang canggihnya, dia akan pulsekan beribu-ribu kali sesaat laser tu untuk membina map 3D kawasan sekitar tu dalam real time. Kemudian ada jugalah kamera untuk detect warna, signboard dan benda-benda dekat atas jalan tu. Kemudian kena adalah juga radar untuk detect kelajuan objek lain dan kena ada juga ultrasonic sensor untuk kawasan-kawasan yang dekat. Dia kena sangat precise. Contohnya macam masa nak parking. Semua data dari sensor-sensor ni akan diproses oleh algoritma AI untuk dia buat decision dalam masa beberapa millisecond sahaja. Tujuan dia supaya kereta tu tahu nak pergi mana. Memang benda ni sangat kompleks. Cuma kalau LiDAR ni Tesla tak nak guna lah sebab Elon Musk. Katanya mata manusia ni melihat macam kamera. Mata kita tak guna laser. Tapi pandangan saya dia ni kedekut je nak spend lebih sikit untuk letak LiDAR dekat situ. Jadi sampai sekarang lah kereta Tesla tak ada LiDAR. Secara teori, kereta autonomous ni banyak juga kelebihan dia sebenarnya kalau betul-betul berjaya. Yang pertama, kalau dari segi statistik, lebih 9% kemalangan jalan raya yang berlaku adalah disebabkan kesilapan manusia. Sama ada mengantuk, mabuk, leka main telefon dan macam-macam lagi human error. Kereta autonomous dia tidak mengantuk. Dia takkan main telefon, check WhatsApp dan dia tak sentap kalau kena horn. Yang kedua, kereta autonomous ni dia boleh macam mengoptimumkan laluan dan kelajuan untuk mengurangkan kesesakan trafik dan juga penggunaan minyak petrol ataupun diesel. Yang ketiga, kalau kata anda dah tak boleh nak memandu nanti sebab dah tua atau contohnya orang OKU ke, orang tak boleh melihat ke,
pun akan boleh bergerak ke sana ke sini. Jadi application kereta autonomous ni memang best. Tapi macam biasalah, setiap kelebihan ni mesti ada kekurangan dia. Betul tak? Dan kekurangan ni lah yang menyebabkan kita masih tak dapat lagi teknologi ni. Tapi sebelum tu, kalau anda enjoy video ni, jangan lupa tekan butang subscribe kalau belum, sebab banyak lagi video-video best saya tengah plan untuk anda. Okey, jom sambung. Yang pertama adalah kos pembangunan yang sangat tinggi. Satu unit LiDAR saja dulu harga dia boleh pergi sampai puluhan ribu dolar. Walaupun sekarang dah agak murah, beli kat China saja. Lepas tu, segala processing dekat kereta tu akan memakan tenaga yang sangat tinggi dan hardware-hardware yang mahal. Kemudian, nak mengajar AI ni untuk handle benda yang pelik-pelik dekat jalan tu, contohnya lah, kalau macam polis trafik bagi isyarat. Lepas tu jalan banjir contohnya, atau tiba-tiba ada orang gila berlari dekat tengah-tengah jalan. Kalau dekat Malaysia pula, motor suka langgar lampu merah. Lepas tu, kereta melawan arus. Peninglah kereta autonomous tu. Kemudian, kalau kata hujan lebat, kabus tebal atau kata garisan jalan yang pudar tu pun boleh bagi sistem tu confuse. Kalau anda nak tahu, benda yang pelik-pelik yang berlaku dekat atas jalan ni, ada nama official dia. Nama dia adalah edge cases. Ada orang guna term long tail problem. Masalah sekarang adalah untuk train komputer dalam kereta ni untuk deal dengan edge case yang pelik-pelik ni. Edge case ataupun long tail problem ni dia macam 1% benda yang komputer tu tak boleh nak agak. Apa yang berlaku first time dia nampak benda tu. Memang tak ada orang boleh nak ajar dia untuk prepare. Kalau manusia, even kalau benda tu berlaku kepada kita first time, kita ada insting yang betul untuk react kepada kejadian tu. Contohnya, kalau tiba-tiba kita nampak macam beg plastik terbang-terbang dekat atas jalan, kita redah je kan? Tapi kalau kita nampak benda yang pelik, macam tiba-tiba ada bola bowling ke, helmet ke, entah macam mana dia boleh golek-golek dekat atas jalan tu, maka kita tahu benda tu objek yang solid. Maka kita tahu nak mengelak dan kita tahu pula cara nak mengelak tu macam mana. Nak tekan brake ke, nak ke kiri ke, nak ke kanan ke. Of course, kalau manusia tu tidak alert, dia akan langgar juga benda-benda tu. Tapi kalaulah kata komputer yang kena deal dengan edge case ni, most likely dia tak tahu nak buat apa dan memang dah berlaku pun kemalangan disebabkan case yang pelik-pelik macam ni. Itu baru sebab teknikal. Ada juga sebab-sebab lain yang berkaitan dengan penerimaan manusia sendiri. Contohnya, kalau kereta tu langgar orang, siapa akan bertanggungjawab? Yang programkan teknologi tu ke? Yang buat kereta ke? Atau owner yang salah? Sekarang ni AI buat salah, kita pun dah pening kepala nak salahkan siapa kan? Apatah lagi kalau melibatkan nyawa. Anda rasalah kalau kereta autonomous ni langgar orang, siapa yang salah? Cuba komen dekat bawah. Kemudian, kepercayaan orang awam masih lagi rendah. Kalau anda lah rasa pelik tak naik kereta dekat tepi tu tak ada driver. Saya yang naik LRT tu pun rasa pelik sangat lah tak ada driver. Dah lama-lama baru okey. Itu pun sebab tak ada kemalangan. Kalau ada je accident, orang tak akan terima benda ni. Kemudian masalah dari segi infra tu sendiri. Maksud saya adalah jalan tu sendiri tak seragam. Mungkin jalan tu asalnya elok je ada line semua. Kereta tu pun faham nak lalu dekat situ. Tiba-tiba terpadam line dia. Pening kereta tu dibuatnya. Bukan setakat kereta, orang pun kadang-kadang pening. Lagi-lagi kalau drive waktu malam. Antara syarikat yang paling advance dalam pembangunan driverless vehicle ni adalah Waymo. Waymo ni dimiliki oleh Alphabet, iaitu syarikat yang memiliki Google. Jadi memang tak ada masalah funding dan nak dapat talent untuk bangunkan teknologi ni tak ada masalah. Dan Waymo ni pula, diorang beroperasi sebagai robotaksi tanpa pemandu di beberapa bandar dekat Amerika Syarikat sana. Contohnya dekat San Francisco dengan dekat Phoenix. Kiranya level 4 lah. Memang boleh kalau tak ada driver langsung. Tapi tempat dia boleh jalan tu adalah limited kepada bandar tu sahaja. Nak sampai ke level 5 yang mana kereta tu boleh bergerak ke mana-mana di seluruh dunia, mungkin jauh lagi. Jadi selagi long tail problem ni belum boleh settle, ada kemungkinan driverless car yang betul-betul level 5 ni tak akan menjadi kenyataan. Tapi kalaulah kata problem ni dah settle, regulation pun dah boleh keep up, plus nak operate kereta tu sendiri dah jadi murah, atau adalah skim pemilikan yang best, orang pun percaya nak naik kereta ni sebab tak ada kemalangan, mungkinlah boleh berjaya. Mungkin one day nanti kita tak perlu ambil lesen kereta pun. Anda rasa benda ni logik ke tak logik?